korang datang tepat waktunya. Kalau tidak, habislah aku. Kau tak apa-apa? Tak, terima kasih. Tapi, dari mana datangnya robot-robot kelawar tu? Kita orang pun tak tahu. Nak siasat ni. Alamak, dia datang lagi. Api kau! Jom. Ben, cepat! Kita kena selamatkan orang ramai. Ya! Mak, oi! Besarnya robot tu. Tengok, robot besar tu yang mengawal robot-robot kelawar rupanya. Mana dia datang? Itu macam robot serigala gegasi. Oh lah. Tapi robot tu kan dekat kita yang gagal. Kita tak siapkan pun. Macam mana kita boleh siasat segera? Robot-robot polis! Bersedia! Tembak! Kita tengok CCTV. Upin! Ipin! Robot serigala! Dia curi langganan tu! Dia bina semula robot tu! Jadi, betul lah itu robot gegasi kita. Cis, siapa dia tu? Hello, Upin, Ipin! Mana korang? Robot serigala sedang menuju ke pusat bandar. Semua dalam bahaya! Kita tak ada masa dah. Jom. Robot gegasi mengganas. Robot gegasi yang Hayat cepat. Mari tengok ini berita. Ke pusat bandar. Bukan robot-robot polis mengalah kerja. Nampaknya robot-robot polis tak boleh kalahkan robot serigala tu. Ia terlalu kuat. Ya, kita kena buat sesuatu. Wirabot. Apa? Mak guna Wirabot? Itu robot belum siap lagi kan? Dah siap. Tapi belum lulus periksa keselamatan. Jadi, tak boleh guna lagi, Mak. Tak boleh. Bahaya. Jangan risau, Mimi. Robot ciptaan kita orang, Wirabot, sudah bersedia untuk berbakti demi Nusantara. Dan kita orang yakin Wirabot boleh mengalahkan robot serigala gegasi itu. Yakin, ah? Bagus. Saya suka. Robot polis masih melawan. Tapi nampaknya... Kita kena selamatkan bandar Nusantara dari kemusnahan. Inilah masanya. Mimi, siapkan Wirabot segera. Kita bertempur. Baik.
Astaga, kenapa dengan dia? Korang semua ujian pertempuran ini. Bagi hapuskan semua robot-robot dan bandar ini juga. Siapa kau? Aku, Dr. Animalis. Dr. Animalis? Aku benci pada pembuat dan pengeluar robot. Aku akan hapuskan kamu semua. Jadi, kaulah yang mengawal robot serigala? Ya. Jangan kau apa-apakan dia. Dia sahabat kita orang. Ish, geram aku. Siapa dia Dr. Animalis ni? Dr. Animalis? Doktor haiwan yang baik hati? Apa kena mengena doktor haiwan dengan robot? Aku tak faham. Aku pun tak faham. Tapi apa-apa pun, kita kena selamatkan Ihsan dulu. Tapi kau ingat lagi hari tu, kita ada cakap pasal Wirabot dengan Ihsan. Ipin! Apa lagi robot yang korang akan cipta? Kali ni kita orang nak buat robot gergasi. Robot gergasi? Ya, robot gergasi yang akan menjaga keamanan bandar Nusantara. Tapi, bandar Nusantara memang sudah aman dijaga oleh robot-robot polis. Manalah tahu suatu hari nanti ada robot gergasi lain yang akan serang bandar kita. Dan robot polis pun tak dapat tewaskan. Betul-betul? Harap syarikat kau dapat membantu kita orang jayakan projek ni. Demi bandar Nusantara, aku sanggup membantu. Apa nama robot gergasi tu? Wirabot! Tak sabar aku nak tengok. Ya, aku ingat. Jadi, Wirabot akan selamatkan Ihsan. Dia dapat tengok sendiri kehebatan Wirabot. Robot serigala dah dekat. Kita kena gerak sekarang. Ya, cepat. Wirabot sudah sedia. Bersedia untuk melepas. Bertahan! Tembak! Apa itu? 2-3 kaki robot gergasi lagi? Siapa kau? Tetapi jangan nak campur hal aku dengan penduduk Nusantara. Aku Wirabot, penjaga keamanan Nusantara. Berlindung semua! Kuat juga robot serigala ni. Ya, tapi Wirabot lagi handal. Kita kena hapuskan semua robot jahat ni sekaligus.
kita menang. Hidup lagi dia. Manusia semua jahat. Raju. Ya, selama ni akulah Dr. Animalis. Aku marah. Robot-robot Neosantara dah musnahkan hutan tempat tinggal aku. Kerana marah juga, aku nak hapuskan bandar tempat tinggal kamu semua. Apa maksud kau? Tak fahamlah. Cuba jelaskan. Robot-robot rosak dan sisa-sisa besi terpakai semua dibuang di hutan dekat tempat tinggal aku. Siapa yang buang kat situ? Ihsan Enterprise. Oh, patutlah kau culik Ihsan. Mana dia sekarang? Janji dulu, yang masalah ini akan korang selesaikan. Ya, janji. Ada di hutan sana. Biar dia rasa macam mana sesaknya hidup di situ. Ihsan. Ish, teruk ni tempat ni. Patutlah Raju marah. Ya, aku bersalah pada Raju. Tapi, aku tak tahu semua robot-robot rosak dari kilang aku tu dibuang ke sini. Aku lalai. Jadi, apa kau nak buat sekarang? Aku akan bawa balik ke kilang dan cari-cari yang selamat untuk lupuskan. Oh, hutanku. Di mana pula robot-robot rosak tu dibuang? Tenang Raju. Jom, ikut kita orang. Tada! Dengan adanya mesin kita semula ini, segala barang buangan boleh dibuang di sini. Tiada lagi berlaku pencemaran alam. Bandar dan hutan akan sentiasa bersih. Ada orang yang melakukan pemalakan haram. We congratulate Esmahor Productions of Alamak, dia datang lagi. Ambil kau! Ya. Ben, cepat! Kita kena selamatkan orang ramai. Ya! Mak, oi! Besarnya robot tu. Itu macam robot serigala gegasi. Oh lah. Tapi robot tu kan dekat kita yang gagal. Kita tak siapkan pun. Bertahan!
Kuda Nusantara dari kelas lain. Mimi, siapkan Wirabot segera. Memang!